Assalamualaikum sayang sobat, berkenaan dengan ulasan debat dengan YB Wan Rohimi. Nampak gayanya debat itu sukar untuk dilaksanakan. Dan kita lihat punya Kompas kelihatan tidak yakin dengan pimpinan mereka dan mereka mula anti kepada politik hujah. Sebelum ini, Kelantan terkenal dengan Universiti Politik Terbuka. Saya sendiri banyak melalui melihat forum-forum yang ada di Kelantan. Sudah tidak ada. Dulu UMNO dan PAS pernah satu dewan berkumpul lawan hujah. Saya masih ingat bagaimana bahkan Mufti Perlis juga pernah pergi ke Kelantan dalam satu forum. Ketika itu almarhum Ustaz Fendi mewakili UMNO dengan Ni Amar. Dan kita dapat melihat politik hujah. Tetapi nampak gayanya politik hari ini, yang saya cuba masih nak mengekalkan budaya nilai politik hujah itu, nampak gayanya penyokong PAS sudah tidak boleh terima. Mungkin mereka melihat kemampuan pimpinan mereka ini tidak mampu berhujah dengan baik. Jadi mereka menganggap politik debat ini satu politik yang tidak sihat. Sebenarnya pemimpin mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk berhujah dengan sihat. Lalu ditoleh supaya politik tidak diadakan secara hujah. Lalu mereka mulalah membuat satu serangan peribadi, memperlekehkan usaha ini. Mereka kata, siapa Jamin Hassan? Saya kata, ini politik hujah. Dan kalau ada hujah saya yang tak betul, itulah medan untuk mereka betulkan saya. Dan saya sekali lagi menyatakan bahawa saya memang ada kesilapan, ada kesalahan, kerana ini adalah ciri-ciri manusia. Dan di situlah tempatnya mereka nak betulkan saya. Dan saya juga ada beberapa perkara yang saya nak tegur Kerajaan Negeri, dan saya juga nak jadikan medan itu kepada medan rakyat Kelantan sendiri, diberi ruang untuk memberi komen, mengkritik, tanya soalan. Jadi itulah politik yang saya nak bawa. Tetapi nampaknya penyokong mereka, kerana pimpinan mereka sudah tidak ada kualiti untuk berhujah, termasuk Ketua Pemuda PAS Kelantan, bila saya cabar, senyap, tak ada balasan pun. Seolah-olah kini anti kepada budaya debat, ataupun debat bukan lagi budaya PAS. Politik hujah bukan lagi budaya PAS, kerana itulah PAS kini terkenal dengan fitnah dan boleh dilihat melalui kekalahan demi kekalahan pimpinan mereka di mahkamah. Jadi nampak gayanya debat ini macam orang panggil kabur lagi, masih tak ada cahaya di hujung terowong. Namun saya masih optimis, saya masih mendoakan supaya debat ini dapat diadakan, kerana bagi saya debat itu bukanlah antara saya dan juga Wan Rohimi saja. Mungkin boleh jemput panel lain, NGO ataupun parti lain, dan yang paling penting adalah medan juga kepada rakyat untuk bertanya. Dulu debat di Kelantan saya bersama dengan Hariri, dengan Ustaz Kamal, ada ruang itu, rakyat boleh tanya, boleh kritik. Itu ruang, saya kata inilah demokrasi yang sihat. Ini pandangan saya, dan saya harapkan rakyat Kelantan terus desak supaya PAS adakan debat ini, supaya ianya boleh kita mengamalkan budaya sihat dalam politik ini, bukan lagi budaya adu domba, fitnah, cakap satu hala, tetapi budaya hujah. Kerana Islam itu sendiri tertegak dengan hujah.